Ada orang tanya nak beli emas tapi dia tak ada bajet. Apa cara yang kita ada? Tuan-puan, beli emas, mentor saya pesan, kena beli pakai duit sendiri. Bukan pakai duit loan, bukan pakai duit orang lain. Jadi aset emas yang kita nak kumpul ini, kita harus kumpul dengan kederat dan usaha kita sendiri. Andai kata, tuan-puan kata, betul gaji saya kerja ala kadar sahaja, gaji saya pun tak sampai 2,000. Adakah saya boleh memiliki emas? Yes, jawapannya boleh. Kalau emas itu dijual kat public pool, memang boleh. Sebab tuan-puan tahu tak, dekat public pool ni tuan-puan boleh beli emas serendah RM100. Jadi siapa tak ada RM100? Tuan-puan pergilah kerja kat mana pun, tuan-puan dapat je gaji. Kalau pun mungkin dapat RM50, tuan-puan boleh simpan 2 hari. 2 hari kali RM50 dah ada RM100. Dan benda tu boleh diulang lagi untuk simpan. So tak ada masalah. Kalau dekat hospital kita ada Pak Gad, Pak Gad pun simpan emas. Kalau dekat hospital pun kita ada PPK pun boleh simpan emas. Kita ada lab assistant pun boleh simpan emas. Kita ada kerani pun boleh simpan emas. Kita ada cikgu pun boleh simpan emas. Kita ada PKM dekat sekolah pun boleh. Pengarah pun boleh. Sebenarnya bukan tunggu gaji, bukan tunggu duit lebih nak mula simpan emas. Nak simpan emas ni, gunakan berapa yang kita ada. Tuan-puan ada tak RM100 dekat dalam dompet sekarang? Kita ni baru gaji tuan-puan. Kalau tuan-puan ada RM100 sekarang, tuan-puan boleh daftar percuma. Kemudian tuan-puan aktifkan akaun, tuan-puan buat tabungan RM100 hari ni, tuan-puan dah ada 0.1704 gram dekat. Senang sangat. Even anak saya pun boleh daftar. Jadi anak tuan-puan ada akaun emas belum? Kalau anak tuan-puan belum ada, tuan-puan kena mendaftar untuk anak. So bayangkan anak-anak pun boleh ada aset emas. Kan best? Nanti dapat duit raya, masuk jadi emas. Nanti dapat duit nenek atuk bagi pun masuk jadi emas. Anak kita akan ada aset yang kaya kan dia di masa hadapan. Nak tak? Nak tak simpan emas dengan public gold? Sebab kita boleh jadi kaya dengan simpanan emas. Step by step je. Jadi kalau siapa yang belum ada akaun emas, boleh isi back dulu, nanti saya bantu. Okay?